man. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Sihat? Saya nak stand lah. Sihat. Alhamdulillah. Hai, tengah kerja ke? Tak ada lah, tak kerja pun. Off hari ni. Oh, hari ni off. Ya. Duduk mana ni? KL. Oh, KL. Sama lah. Awak saya stand lah. Tak apa. Ikut dulu. Okay, tak apa. Settle dulu. Mana nak settle? Stand dulu ke? Tak apa. Dah. Dia kuat juga tapi dia kena ni lah. Saya try ni. Saya pakai ni. Oh, kat TikTok. Beli kat TikTok shop. Try dah lah tu. Lepas tu lekat tak? Tu lah, sekejap. Aku try. Try. Mana yang boleh. Try dulu. Mana tengok. KL? Mana? Saya KL. Setapak. Oh. Awak apa fikir ke? Tak. Saya random saja je. Siapa yang accept nasib lah macam tu. Pula Arul. Arul. Sihat ke? Sihat. Awak kenal saya ke? Baru perasan. Oh, awak kenal saya lah? Alah, TikTok famous satu Malaysia mana tak kenal. Awak ni apa lah. Malulah saya awak cakap-cakap macam gitu. Yelah, aduh baru perasan. Sorry. Yelah. Awak ni apa benda lah. Dah habis setting dah. Dah boleh setting. Dah lekat. Tak boleh. Dekat dinding tak boleh. Ni kat kereta kan? Patutlah. Memanglah itu lekat kat dinding, dekat cermin kereta. Patutlah jatuh tadi. Tak lekat. Yalah men. Takkan masa beli tu dia tak bagi tahu. Saya yang bodoh. Saya yang dekat dinding. Ya memang takkanlah produk tu yang bodoh. Maksudnya yang beli tu. Dah. Hari ni awak off lah. Kenapa awak off hari Selasa pula? Tak pernah awak off hari Selasa. Biasa Sabtu Ahad je. Sabtu Ahad saya kerja. Oh, awak kerja apa? Saya kerja Shopee. Oh, niaga sana buat live. Oh, barang sendiri. Bukan affiliate juga. Oh, tapi kenapa tak buat dekat sini? Kenapa awak buat kat sana? Kat sini belum buat lagi. Oh, awak jual apa je? Random. Macam dekat sini pun saya buat dekat rumah macam ni. Awak jual apa? Macam tu. Ni lah sampel dia macam tu. Oh, hati jual hati? Hati tak ada. Mana hati boleh jual ke? Boleh jual saya jual hati. Tanya je. Tanya mana tahu ada macam mainan-mainan bentuk-bentuk hati ke itu je. Tak ada lah. Faham. Memang orang KL lah. Ya. Parents tu semua kat KL. Apa dia? Ya betul. Oh, faham. Ada lagi yang tak settle ke? Sebab kamera kejap jauh, kejap dekat, kejap jauh. Okey, dah. Oh, okey. Oh, maksudnya tadi awak tak perasan ni saya? Tak perasan. Muka lain kenapa nampak gemuk? Tak biasa kurus ke? Dah lama dia tak nampak join kot awak punya live ni. Nampak macam berisi sikit. Dah kahwin ke? Dah kahwin ke? Belum. Saya kuat makan. Oh, okey. Saya kuat makan. Saya memang sial betul lah. Sorry tau sebab saya nampak awak sebelum ni selalu tengok awak kurus sikit. Sekarang berisi sikit tapi yang berisi ni okey. Yang berisi ni handsome? Okay, so malam free? Malam ni free? Malam free? Maksudnya yang sekarang ni nampak lagi handsome daripada yang kurus? Saya suka berisi macam berisi lagi okey lah. Awak tak suka yang time-time saya kurus lah? Kurus tak elok lah. Macam ni okey lah. Faham. Okay, maksudnya tak silap lah saya buat badan macam ni. Saya buat badan. Saya main gym.
Ya ke? Saya main gym sekarang dekat bawah. So memang badan tu naik sikit lah, nampak? Elok-elok. Elok kan saya kan? Hmm. Dia macam tu lah saya. Sebab saya kena amalkan gaya hidup sihat. Sebab saya kan freelance. So kalau macam duduk kat rumah je tak buat apa pun tak ni juga. So saya main gym lah. Main gym Ya. Tak makan lagi? Tak. Saya sekarang makan dada ayam je. Dada ayam Saya yelah, kita kan main gym. So kena kan tengah kempiskan perut. saya kan main gym. So saya kena kawal makan lah. Oh, okay. Saya kena makan dada ayam. Lepas tu nasi pun kena makan beras basmati. Air kena cukup. Macam tu lah. Kalau perut macam mana kepeskan perut pula? Perut saya memang tak ada. Ada saya memang ni perut pun saya buat. Boleh buat perut Tak, saya tengah buat six pack lah. Tapi sekarang dah nampak sikit lah. Wow. Alhamdulillah lah dia nampak sikit. Tapi tengah kena usaha lagi lah. Tak apa ya? Umur berapa? Macam mana? Umur awak berapa? Saya dah 25. Takkan 25. Awak selalu dengan Acap ke? Apa dengan siapa? Acap. Kenapa nama aku tak boleh lari daripada Acak F? Asal aku je Acak F. Sebab kawan kan? Dia selalu macam selalu sebut nama awak lah. Acak selalu sebut nama saya. Ya, lagi kita pun tengok yang awak video awak dengan diorang tu, 3 orang dengan dia punya was tu. Maksudnya awak kenal saya daripada Acap lah. Tak ada lah, saya selalu tengok juga awak live. Tapi dulu dengan ex-girlfriend awak tu, nama dia Romel tu. Tak apa, lupakan yang pasal itu. So sekarang ni awak hari ni tak ada plan apa-apa? Kejap lagi. Hujan dekat sini pun. Ya, saya kat Setapak. Dekat Setapak ni pun nak hujan lah ni. Dah angin dah kuat lah. Mana hujan ke macam terang tu? Nak hujan. Kak Dian. Nak hujan. Sini nak hujan dah. Nampak tu dah gelap lah. Member saya mana? Ya. Sini dah hujan tau. Ada bunyi guruh. Awak area mana? Awak dekat. Taklah, bukannya orang tahu awak duduk rumah yang mana, area mana je. Macam contoh awak cakap, saya duduk Setapak. Bukan awak tahu pun Setapak tu saya duduk kat mana. Ya, saya dekat Bukit Bintang. Oi, orang kaya lah. Tak. Dek, ajak je dia minum. Kak Dian ni, dia takkanlah saya nak ajak dia minum apa semua. Dia baru je saya kenal apa semua. Malam ni nak minum, jom. Awak dekat Bukit Bintang. Faham. So memang kerja awak macam gitu awak kerja niaga dekat S tu, ada gaji tetap Ada gaji. Walaupun tak ada sale. Saya full time dengan buat part time. Tak, maksudnya kalau awak niaga kan, contoh awak buat live host kan. Okay, awak niaga dan tak ada yang beli. Awak still dapat ada dia punya basic ah. Ada basic. Berapa basic Mat? Lah, kau ni saya saja. Tak, bukanlah mana tahu saya pun tengah tak ada kerja. Show pun tengah tak ada. Mana tahu kalau ada kosong-kosong kat situ. Saya nak juga try. Dia buka untuk part time. Part time? Part time ada. Part time tak tahu, tak sure lagi part time ada. Kalau full time ada, part time ada orang lah. Lelaki Melayu pertama paling sweet yang Kak Dian kenal. Rugi sampai tak ada. Okay. Tak apa, awak live lah dulu. Saya tadi random. Saja je random. Tak, saya dah complete random pusing-pusing. Awak accept. Jadi sebab tu lah saya borak dengan awak. Saya betul berasa dia muka lain betul Ya, dah gemuk. Tak gemuk, berisi. Berisi sikit. Silap saya lah sebab banyak makan rasuah. Aduh. Tak apa, awak lah dulu.
Okay. Okay, bye-bye Nur apa nama dia ni? Nur Alia. Bye. Bye. Okay dah, kenapa pula dia? Dah okay dah tadi yang masa dia set up tu dah okay dah. Speaker tu, ya, Rol, dia nak coffee tadi. SOS, tak boleh lah Kak Dian. Pon